Ini. Jadi hari ini kita akan review ketiga-tiga benda ni. Dia actually satu set. So kita akan review. Okay, kita akan review dengan main body dia dulu lah. So figure utama kita akan dapat Fenrir daripada Lionheart Studio. Apa semua. So korang boleh baca. Kalau korang nak baca, korang boleh pause. Aku tak faham. So ni Fenrir. So ini korang nak baca segala benda ni, korang boleh pause. Tapi yalah, aku malas. Okay, then kita dapat di emotion memory bookmarker ya. Bookmarker. Jadi kenapa ada benda ni, kenapa ada bookmarker, kenapa ada pen holder. Okay, adult use only. So benda ni untuk tak nak kena copyright. Jadi diorang tak nak kena saman. Dia tak nak kena saman, jadi dia bawa keluar. Okay, bookmarker, ini pen holder. So supaya company diorang tak kena saman lah. Jadi kita buka satu-satu. Jadi dengan body utama dia, sebenarnya aku dah buka, aku dah main apa semua dengan dia. Tapi aku nak review untuk korang. So dia dapat tangan, beberapa pasang tangan, 5 pasang tangan. Dapat 6 sekeliling tangan serigala dia. Dan dia dapat beberapa lagi aksesori, tangan lipat dan kain. Nanti aku tunjuk cara nak pasang apa semua. But first kita tengok dia punya figure dulu. So ada banyak benda sangat. Banyak sangat benda aksesori kita nak kena tengok. Sekejap, aku rasa kita tengok aksesori dulu. Okay, kita buka yang lain dulu apa semua, baru kita tengok figure tu sendiri. Okay, kita tengok dia punya pen holder. Pen holder. Okay, so yang lawaknya datang sekali dengan pensel. So dapat rambut ni. Dapat banyak alternatif sebenarnya. Okay, dan benda ni sangat berat. Bukanlah berat macam, tapi kalau nak seimbangkan dia tak boleh. Tengok sampai dah pecah dia punya ni. Dia punya tray. Lastly, dia aksesori dia banyak sebenarnya, tetapi dari segi efek dia tak ada. Efek dia just ada bola ni je. Efek dia tak best. Tapi dari segi aksesori, dari segi tangan, dari segi muka, memang dapat banyak. Okay, so kita pergi dengan muka dulu. So muka ada 6 jenis pasang muka. Ada 2 marah, 1 tak ada kening, 1 ada kening, 1 muka. 2 ni rasa muka sama, cuma ni ada kening, tak ada kening. Ini muka smirking face, tak ada kening. Ini muka macam grinning face, tak ada kening juga. Okay, so dia boleh tukar-tukar. Oh, lagi satu dia kena pasang korang punya anting-anting. Dia akan bagi banyak sangat in case kalau korang terhilang ke apa semua. So ada spare. Bagus, good job. Kita review rambut dulu lah. So rambut dia ada 2 joint, 2 articulation di sini dan di bawah sini.
please bear in mind, benda ni tajam. Benda ni tajam, walaupun dia getah, dia fleksibel, getah jenis fleksibel, tapi dia getah jenis solid yang keras. Dan dia sangat tajam. Aku pernah beberapa kali berdarah nak pasang benda ni dekat kepala dia, sangat menyakitkan. Jadi aku sarankan korang guna hair dryer untuk nak pasang dia, sebelum nak pasang dia. Oh, dan dia boleh tukar benda ni. Dan dia ada bagi sekelingan tangan ni. Jadi nanti aku akan tunjuk cara pasang dia. Ini tangan Broly yang agak belagak, sebab Broly agak, yalah, dia legendary Super Saiyan kan. Jadi dia agak kuat dan dia agak belagak sikit lah. Okay. Dan key blast dia untuk nak letak di tangan. Okay, ada lubang. Tuan cucuk sini macam tu. Alright, sama juga ni. Just masuk macam tu. Okay. Tangan tadi ada penumbuk, ada buka, ada macam relax hand, ada pegang key blast. Ini macam sama dengan ni actually, cuma tak ada pack hole. Ya, itu saja. Oh, dan dia juga ada bagi kain sekali. Jadi kain ni fungsi dia untuk pakai je lah. Bila aku beli, aku tak teringat pun dapat kain. Tapi yalah, nanti kita test, kita bagi dia pakai okey ke tak. Oh, kain ni ada dawai, so korang boleh posing apa semua. Dan kita punya final. Ini yang kita mahukan. Jadi kepala dia kepala serigala ini, kalau aku paint sikit ni memang lawa. Sebab dia sangat detail dan cuma dia kosong. Dan tangan ni pun tangan serigala, tangan werewolf macam tu. Body dia getah sini pun getah. Sini dia punya kain sangatlah lembut. Dia punya detail sini dia punya aksesori sini memang lawa. Memang besar, juicy. Memang damn. Kalau korang tertanya-tanya patutkah aku beli ke tak beli, korang kena beli. Dia besar, dia best, dia chunky. Memang puas untuk dipegang dia. Memang part atas ni getah, tengah ni pun getah, sini getah, yang lain semua biasa plastik. Okay. Jadi mari kita tengok pasang aksesori apa semua. Jom. Jadi untuk pasang kain korang ada dua cara actually. Satu, korang just cabut dia punya kepala. Kepala yang ni actually senang nak cabut. Dan korang letak di sini. Dan dia dah jadi. Dan lagi satu, korang boleh masukkan tangan dia melalui lubang ini. Kejap, aku akan cut dan aku akan buat sendiri. So dia jadi macam ni. Macam, bro, agak gangster bro. So ikut kepulang masing-masing. Korang bro, aku beli ni sebab nak Broly, bukan nak Mamat Serigala ni. Okay. So, okay, jom kita pasang kepala Broly. Jadi untuk aku prefer cabut dulu dia punya depan ni. Dan sebab aku dah pernah pasang, dia jadi agak mudah bagi aku untuk pasang. Untuk korang perlukan panas dulu. Panas dia dulu baru korang pasang. Okay, rasa dah masuk rasanya. Okay, rasanya dah masuk.
So lepas dah pasang, dia ni tak boleh berdiri dengan tegak tau. So kita pasang, kita letak satu muka. Masuklah. Okay, dah masuk. Aku lebih prefer dia ni. Rambut yang ni, alamak, dia tak masuk sampai habis ke? Sekejap, ini aku kena tengok balik. Okay, dan kalau korang nak tukar, silakan korang boleh saja tukar macam ni. Okay, ni pun lawa, cuma aku lebih prefer ni daripada yang ni. Alright. Okay, next kita akan tukar tangan dia. Tangan dia sangat senang nak cabut. Just cabut saja. Typical tangan SHF. Just masuk macam tu. Okay, dah. Okay, second nak pasang tangan ni, korang cabut dari sini. Cabut sini. Oh, tangan dia. Jadi aku akan cut. Jadi aku dah siap baru aku record. Aku tak sarankan korang, lepas korang dah pasang ni, korang nak macam ni saja, ikut korang lah. Tapi memang merana gila nak pasang benda ni. So macam ni lah jadinya. Rasanya dah tak ada apa dah kot. Oh, kita pergi ke artikulasi. Dia boleh dongak ke atas banyak tu, tak banyak. Dongak ke bawah banyak tu, tetapi sebab rambut dia berat dan dia akan pergi balik ke posisi asal. Dah ada butterfly joint, boleh pergi sini. Nampak? Sebab dada dia getah, jadi dia boleh pergi ke depan banyak macam tu. Ke belakang pun dia boleh macam tu. Boleh pusing, rotate 360, 360 darjah. Tak ada problem, tak ada hal. Boleh buka banyak tu. Ada bicep swivel, ada satu joint saja sebab masa dia terlalu besar. Boleh pusing macam joint SHF, tak ada hal. Boleh bungkuk ke depan sebanyak itu, bungkuk ke belakang sebanyak itu. Dan untuk kaki dia tak ada masalah sebab dia kain getah yang lembut. Ke depan banyak tu, ke belakang tak banyak. Ada thigh swivel, double joint dekat lutut, dan dekat sini ada ball joint sebenarnya. Dia ada ball joint sini dan dia boleh rotate, boleh pergi atas dan bawah. Getah ni dia kacau sebenarnya. Pergi atas dan bawah, kiri dan kanan. Ada pivot. Banyak juga artikulasi untuk benda besar macam ni, gergasi macam ni. Oh, kepala dia boleh gerak kiri dan kanan banyak tu. Bukan sebab apa, sebab halang oleh rambut dia. Okay, size comparison kita ada SKC di sini. Jadi kita anggaplah
semua saiz SKC ni semua sama, semua saiz SHF. Jadi setakat pinggang dia saja. Dan kita wakilkan red in space ini untuk manakala untuk Hasbro punya figure. Jadi ya, dia lebih kurang atas sikit daripada pinggang. Jadi pada pendapat aku, adakah ia berbaloi ataupun tidak? Ya, bagi aku dia sangat berbaloi. Dulu dia pernah keluar yang versi biasa, tetapi yang tu yang rambut pendek. Dan aku miss yang tu, aku terlepas yang tu, dan harga dia melonjak. Oh shit. Okay, harga dia melonjak gila. Okay, untuk yang harga yang first batch tu. Dan aku melepas yang tu, harga dah 1000 lebih. Dan luckily dah keluar yang ni, dan aku pun suka Super Saiyan 3. Dan aku tak tahu, Broly ni antara salah satu favourite karakter aku, villain favourite aku. Okay, sebab dia pun Super Saiyan. Dan ya, aku suka dia. Dan dalam masa akan datang mungkin aku akan beli Gogeta, Gogeta Super Saiyan 4 ataupun Broly Super Saiyan 4. Kita tengok masa akan datang. Tapi aku memang nak pre-order dua tu. Aku tak ada plan nak beli Goku, Vegeta. Aku just minat Gogeta Super Saiyan 4 dengan Broly. Tambah pula Broly nak keluar Super Saiyan 4. Lepas tu Broly Super Saiyan 3. Aku tak ada plan nak beli yang lain, karakter lain. Tak, aku tak nak. Dan ya, itu saja review untuk aku kali ni. Kita jumpa lain kali. Bye bye.